Macam contohlah kalau, perasan tak kalau kita siapkan tempat makan bila buat jamuan? Kan tempat makanan. Tempat makan kan kita buat, biasanya kalau orang buat jamuan makan dekat kemah-kemah tu kan. Biasanya kalau penganyur nak jabatan kerajaan ke mana, kebanyakannya dia akan buat apa? Dia akan siapkan meja apa? VIP. VIP tu lain. Kadang-kadang VIP tu menu dia pun lain. Kan? Lepas tu ada orang, lepas tu dia dah siapkan tu, dah siapkan meja. Lepas tu VIP je. Yang orang lain semua ambil makan dengan, ambil makan macam ni, yang makan melambak keliling. Itu kepantangan ada seorang pemimpin dekat Negeri Sembilan. Ada seorang pemimpin dekat Negeri Sembilan, kepantangan dia jangan buat macam tu. Siapkan meja. Tak cukup lain hal. Tapi mesti siap meja dan kursi untuk dia orang juga. Tak cukup tu lain. Ini kau langsung tak siapkan, kau suruh orang tu makan. Kau elok makan kat situ. Dan lagi satu dia, ada seorang pemimpin Negeri Sembilan ni, dia tak suka arah-arahkan dia duduk mana. Kalau dia datang meja tu, kan dia duduk situ kan. Datuk Seri kena duduk sini tu. Tak, suka hati saya lah nak duduk mana, dia kata. Jadi semenjak daripada itu, semua orang kena siapkan meja VIP dengan meja tak VIP sama je. Macam tu sepatutnya. Dia sebenarnya nak bagi mesej. Sebenarnya semua orang kena bagi sama. Kau nak layan tu lain. Layanan lain. Tapi maknanya siapkan untuk orang.